Pernah tak anda terfikir macam mana manusia zaman dulu menggunakan seni untuk faham tempat mereka dalam alam semesta ini? Jom kita selami persoalan ini bersama-sama. Selamat datang ke penerokaan visual kita pada hari ini. Perlu saya tekankan, kupasan kita ini bukan sekadar nak tengok lukisan atau arca yang cantik-cantik tau. Sebaliknya, kita nak selongkar minda, jiwa dan pandangan dunia masyarakat pada zaman karya-karya hebat ini dicipta. Cuba renungkan kata-kata tokoh pemikir Ananda Coomaraswamy ini. Seni pada terasnya tidak pernah sekadar apa yang mata kita nampak. Ia sebenarnya satu jambatan yang menghubungkan manusia dengan kitaran kosmik dan dunia rohani. Jadi, bila kita berdiri di depan sebuah arca atau lukisan purba, kita hakikatnya sedang membaca satu teks falsafah yang dipahat dan dilukis dengan penuh teliti. Ini peta perjalanan ringkas kita untuk kupasan hari ini. Kita akan bermula dengan falsafah seni, melihat peraturan ketuhanan, meneroka hubungan alam dan ruang, singgah ke Jepun untuk melihat identiti catan ukiyo-e dan akhirnya mendarat terus ke era moden, pop art dan era digital. Kita terus masuk ke bahagian pertama, falsafah di sebalik seni. Sebagai pemuka minda, pernah tak anda terfikir yang peraturan dan batasan ketat pada zaman purba tu sebenarnya bukan untuk sekat seniman, tapi untuk angkat karya mereka menjadi satu bentuk ibadah? Dalam tradisi dunia timur, terutamanya seni oriental seperti seni Islam, Cina dan Jepun, seni itu wujud untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar nilai estetika. Ia adalah cerminan langsung kepada keharmonian kosmos dan falsafah ketuhanan. Seniman tidak hanya melukis apa yang wujud di depan mata, mereka melukis seluruh sistem alam yang teratur rapi. Sekarang kita beralih ke bahagian kedua, ketuhanan dalam peraturan seni. Mari kita teliti macam mana tradisi seni India dan Islam gunakan undang-undang matematik untuk zahirkan sesuatu yang abstrak menjadi nyata. Untuk betul-betul faham seni India, kita kena kenal apa itu Shilpa Shastras. Bayangkan ia sebagai satu manual atau kod rahsia yang sangat teliti. Ia bekalkan para pengarca dengan satu bahasa visual yang universal. Kenapa kena ikut kod ni? Supaya setiap lenggok badan dan nisbah ukuran tu boleh sampaikan maksud kosmik dengan tepat, tanpa disalahartikan oleh sesiapa pun. Nak nampak lebih jelas, cuba lihat figura Dewa Shiva sebagai Nataraja ini. Nampak postur tangan tu? Itu namanya Abhaya Mudra yang bermaksud perlindungan. Tapi di tangan satu lagi ada api yang melambangkan kemusnahan. Ia mewujudkan satu keseimbangan yang sangat monumental, kelihatan statik tapi pada masa yang sama penuh dinamik. Peraturan yang sangat ketat inilah yang menaikkan taraf seniman itu sendiri menjadi penterjemah teks suci. Bila kita beralih ke seni Islam pula, kita nampak satu pendekatan berbeza tapi matlamatnya tetap sama. Untuk elakkan sebarang bentuk penyembahan berhala, seni Islam bersandar kuat pada geometri dan corak arabes. Prinsip pertumbuhan tanpa had yang dipraktikan ini mempunyai ketepatan matematik yang sangat jitu. Ia seolah-olah menarik minda kita untuk merenung kebesaran dan kesempurnaan ciptaan Tuhan yang tiada batasnya. Poin yang paling penting di sini ialah bila seniman mematuhi corak geometri yang sungguh kompleks ini, seluruh proses itu berubah. Ia bukan lagi kerja bertukang biasa tau. Ia bertukar menjadi satu bentuk zikir dan ibadah visual. Memang sangat luar biasa. Bergerak laju ke bahagian ketiga, manusia, alam dan ruang. Jom kita lihat macam mana pelbagai budaya dari timur letakkan manusia di dalam peta alam yang sangat luas ini. Pendekatannya memang cukup berbeza. Mari saya perkenalkan anda dengan istilah Liu Bai. Dalam catatan tradisional Cina, kalau anda nampak ruang kosong, ia bukan bermakna seniman tu tak tahu nak lukis apa kat situ tau. Ruang kosong tu sebenarnya sangat aktif, seolah-olah ia hidup dan bernafas. Ia mewakili kabus tebal atau airan sungai, berfungsi untuk menyatukan elemen keras seperti gunung dengan elemen lembut. Ini sangat selari dengan falsafah keharmonian yin dan yang. Kalau kita letakkan falsafah ini bersebelahan, perbezaannya sangat ketara. Di bahagian kiri, falsafah Liu Bai dari China menampakkan manusia sekadar titik kerdil yang hidup harmoni dalam keluasan alam semesta. Tapi di sebelah kanan pula, catatan Yamato-e dari Jepun menggunakan ruang secara berbeza sama sekali. Ia lebih berstruktur, sangat padat dengan elemen dekorasi dan meledak dengan ekspresi emosi dalaman. Alang-alang bercakap pasal Jepun, kita masuk ke bahagian keempat, identiti dalam catatan ukiyo-e. Ini adalah era Jepun pada abad ke-19, satu zaman yang sangat mendebarkan di mana kemodenan mula bertembung dengan tradisi.
Saya yakin anda mesti pernah nampak karya ikonik ini, The Great Wave of Kanagawa. Tapi tahukah anda, ia membawa maksud yang jauh lebih besar dari sekadar ombak yang nak membanting bot. Ini adalah satu manifestasi visual yang cukup berkuasa tentang identiti dan semangat kental budaya Jepun. Mari kita kupas sikit apa yang ada di sini. Perhatikan kontras antara ombak yang liar dan mengganas tu dengan ketenangan Gunung Fuji yang terguh di latar belakang. Kemudian, warna biru yang menonjol itu adalah Prussian Blue, pigmen yang dibawa masuk dari Eropah. Ia menunjukkan yang Jepun sebenarnya sangat terbuka menerima pengaruh luar. Tapi, cuba tengok nelayan dalam bot tu. Mereka tak panik. Mereka tenang melayari gelombang tersebut. Ia mesej jelas bahawa mereka mencari harmoni dengan alam, bukan cuba menakluki alam. Akhir sekali, bahagian kelima, pop art dan era digital. Semua naratif tadi membawa kita kepada satu persoalan epik. Apa yang terjadi bila subjek seni beranjak dari dewa-dewi dan ombak gergasi terus ke rak pasaraya? Bayangkan kejutan budaya pada masa itu. Abad ke-20 diwarnai oleh revolusi Andy Warhol menerusi karya Tin Soup Campbell ini. Ia benar-benar satu tamparan hebat kepada seni tradisional. Dari subjek yang menganggungkan alam semula jadi, dunia seni tiba-tiba dibanjiri dengan tema pengeluaran masa dan gaya hidup consumerism. Persoalan besar yang Warhol baling ke muka dunia masa tu ialah, layak ke objek harian yang murah ni diangkat setaraf dengan seni tinggi di galeri? Gerakan pop art ni secara tak langsung berjaya meruntuhkan tembok eksklusiviti seni. Tiba-tiba, apa saja objek di sekeliling kita layak dibincangkan sebagai seni. Memang mind-blowing. Kesan gelombang pop art ini terus melekat sampai hari ini. Dalam era digital, realitinya kemahiran melukis pakai tangan dah bukan satu-satunya kayu pengukur. Sekarang, orang menilai seni dari sudut kekuatan idea, penceritaan sesuatu jenama dan impaknya kepada masyarakat moden. Jadi, adakah seni tradisional dah mati? Tak sama sekali. Lihat saja pada karya Al-Karam, hasil sentuhan Hassan Masudi ini. Beliau berjaya merevolusikan seni hot Arab klasik ke satu tahap baru. Ia membuktikan warisan kita boleh hidup mekar dalam era kontemporari kalau diolah dengan cara yang segar. Masudi tak sekadar menyalin semula huruf, dia seolah-olah melukis emosi di sebalik teks tersebut. Bayangkan, dengan hanya menggunakan sapuan berus yang cukup bertenaga dan penggunaan ruang negatif secara minimalis, karya tu seolah-olah bernafas dan ada rentaknya tersendiri. Ia menjadi satu bahasa universal yang memukau sesiapa saja. Walau bagaimanapun, dengan lonjakan pantas kecerdasan buatan dan revolusi perindustrian 4.0, kita sedang berdepan dengan satu paradoks. Ya, AI dan teknologi boleh beri kita garisan dan geometri yang 100% sempurna, malah capaiannya ke seluruh dunia sangat pantas. Tapi cabarannya, nilai adab dan proses kerohanian yang dilalui seniman semasa bertukang tu semakin lama semakin terhakis. Proses yang memupuk roh dalam karya semakin hilang. Jadi, macam mana kita nak tangani isu ni? Kuncinya ada pada hibridisasi. Kita harus bijak mencari keseimbangan. Kita jadikan teknologi canggih ni sebagai alat untuk sebarkan seni ke seluruh pelosok dunia. Tapi pada masa yang sama, jiwa dan falsafah tradisi yang membentuk karya itu mesti terus dipertahankan. Sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan ini. Di saat perisian AI mampu hasilkan apa saja dengan kesempurnaan mutlak dalam hitungan saat, di manakah letaknya harga jiwa manusia dan roh seni yang sebenar? Mungkin nilai paling tinggi bukanlah pada kesempurnaan imej tersebut, sebaliknya pada ketidaksempurnaan dan emosi kemanusiaan di sebaliknya. Sesuatu untuk kita renung-renungkan. Terima kasih kerana menyertai kupasan visual hari ini. Jumpa lagi.